Sikit lagi nak keluar dari nebula. Saya rasa semua akan berjalan dengan lancar. Saya cakap berjalan dengan lancar ke? Nampaknya tak. Ayah, kenal dia ke? Yelah. Mak? Ayah tak nak cerita ke apa yang jadi antara ayah dengan Ratu Lanun? Hai, 3PO. Awak dah jadi Lanun sekarang? Okey, hebat betul dia kan? Saya suka! Awak pakai baju apa ni? Kenapa? Ingatkan kita nak pergi berenang. Tapi siapa Snoke? Apa? Kenapa semua angguk? Saya patut tahu apa maksudnya? Tengoklah kapal yang cantik tu. Itu lagi cantik dari yang ada di stesen Tashi. Cepatlah! Maksud kamu dan Luke, kamu anak. Hello, Mak. BB-8, siap sedia. Cepatlah, berbola logam sayang. Tengok apa awak boleh buat. Macam tu barulah kita kata pertempuran hebat. Awak berjaya! Bukan nak cakap apa, tapi saya rasa kita ada masalah sekarang. Ya, jangan berhenti sampai kita jumpa Solitus. Inilah kebangkitan Jedi. Awak berdua pergi. Kami akan lawan droid ini. Dan semoga Force bersama awak. Dia cakap ayat tu. Saya cuma nak cakap, semua ni buat jiwa anak-anak saya semakin pulih. Sini, peluk keluarga Skywalker. Kan dah cakap, saya pergi kejap je. Apa kata kita mula beraksi? Jom pergi! Jackson dah datang. Serang! Kenapa si Wookiee itu suka sangat rentap tangan? Mereka sukakannya. Mungkin akan main-main dan lalu keseran dalam masa kurang 12 parsec. Saya tahu ia mungkin tak berapa tepat, tapi bunyinya menarik. Saya rasa tenang. Perasaan bila kita balik rumah lepas penat bekerja, rasa lega, rasa relax. Tengok saya dah tak tersenguk macam dulu. Benda apa itu?